tak sapalah maksud dalam Quran sebut ke. Tuhan kata, Tuhan kata dalam Quran, tu inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Semaya mana? Semaya mana hok boleh mencegahmu daripada fahsyak dan munkar? Semaya mana? Semaya yang sempurna. Lagu mana semaya yang sempurna? Kena mengaji. Kena tahu gapo dia hok fardu dalam semaya. Gapo dia hok sunat dalam semaya. Maka kena buat. Maka bila buat tu baru jadi sempurna. Maka jangan tanya kita semaya dah, maksiat tak boleh nak tinggal. Aceh dah tu. Semaya tidak sempurna. Sebab apa? Sebab Tuhan janji dah. Bila mu semaya, tatanha, semaya itu mencegahmu daripada membuat benda maksiat, benda kebinasaan. Maka semaya dah ustaz, tapi buat lagi maksiat. Semaya dah ustaz, buat jahat lagi ke orang. Kena cek semaya kita. Sebab itulah siapa-siapa hok nak ubah hidup dia, ubah semaya dia. Siapa-siapa nak ubah hidup dia, ubah semaya dia. Siapa-siapa rasa kesempitan, kesulitan dalam hidup dia, ubah semaya dia. Tu maka bila orang ubah betul semaya, maka tu betul hidup dia. Tu kaedah.